Program kesihatan di Thailand untuk menggalakkan rakyat memantau pengambilan karbohidrat dilaporkan memperoleh kejayaan yang cukup ketara. Menurut Menteri Kesihatan Awamnya, lebih 18 juta rakyat Thailand berjaya diberikan pendedahan mengenai teknik pengiraan karbohidrat. Sukarelawan kesihatan dikerah ke seluruh negara untuk melancarkan perjalanan program. Kini sasaran projek semakin hampir dicapai untuk memupuk gaya hidup sihat kepada 20 juta rakyat Thailand menjelang 20 Mac. Rekod setakat ini menunjukkan 445,791 individu memantau pengambilan karbohidrat mereka antara November 2024 hingga Februari. Hasil inisiatif ini, lebih 90,000 peserta berjaya hilang 2.89 kg berat badan secara purata sekaligus mengurangkan risiko penyakit tidak berjangkit. Populasi sihat juga bermaksud peruntukan kesihatan negara dapat diseimbangkan, mengurangkan kesesakan hospital dan meringankan beban pengamal perubatan profesional. Dijangka lebih 50 juta rakyat Thailand akan terlibat dengan program ini menjelang hujung tahun.